Dalam episod yang lepas, bermulalah perjalanan 9 hari kita orang ke Macau, Hong Kong dan China. Kejam je dari KLIA. Untuk video kali ni pula, kita orang hanya ada masa 1 hari untuk explore satu Macau. Yang bestnya dalam video ni, kita orang pergi ke tempat-tempat yang percuma sahaja, seperti Hotel Central Macau. Lepas tu kita orang pergi makan dekat Indo Park Curry House, pusing-pusing di sekitar Senado Square sampai ke St. Paul Ruins. Okay, jom kita nak jalan ke sana. And then kita pergi ke Venetian dan Parisian. Selamat menonton. Aku beli kasut ni. Wow. Kat sini banyak kasut yang tak masuk Malaysia tau. Sekarang kita ada dekat Galaxy Macau. Hari ni nak pergi ke Senado Square. Jadi kita kena tunggu dekat Diamond Lobby dekat Galaxy Macau ni. Dia ada provide free shuttle tau. So tadi daripada kita punya hotel pun ada free shuttle ke Galaxy. Kena datang sini untuk tukar bas. And then kita tunggu nanti bas kita pukul 11 untuk pergi ke Senado Square. So semua ni percuma je. Untuk pergi ke tourist attraction, semua percuma. Kalau korang pergi ke tempat-tempat yang tak ada shuttle ni, agak susah sikit untuk ambil taksi. Jumpa korang dekat Senado Square nanti. Ni adalah suasana menunggu free shuttle di Diamond Lobby. So dekat sini dia ada banyak tempat yang korang boleh pilih nak pergi. Korang ikut laluan yang disediakan. Sepanjang perjalanan daripada Galaxy Hotel ke Central Macau, korang akan disajikan dengan pemandangan sungai. Sebab bentuk muka bumi di Macau ni dia berpulau-pulau. Jadi di antara pulau tu ada sungai-sungai yang cantik. Bas tadi dia dropkan kita kat situ. Lepas tu kita kena jalan kaki. Ni macam Central Macau tau. Kita jalan kaki, nanti ikutlah orang pergi sana. Ataupun boleh juga pakai Google Map. Nak pergi di sana tak? Okey. Kiri ke kiri? Ini dia punya bangunan ni. Ini tempat kawasan macam Macau lama lah, di Central Macau. Tengok dia punya signboard dia. Pakai bahasa Portugis. So kita akan pergi ke belah sana lagi. Kita lalu sini untuk ke Senado Square. Nampak? Ini nampak lah dia punya bangunan Chinese yang lama kan. Yang pakai tile-tile semua. Dari tempat yang kita turun bas tadi, kita kena berjalan lebih kurang 500 ke 600 meter untuk sampai ke Senado Square. Okay guys, kita dah sampai dekat area-area yang dekat dengan Senado Square ni. Senado Square dekat situ je. Tu dah nampak Hotel Central tu. Sini baru nampak ramai orang lah. Dekat kawasan Galaxy sana tak ramai orang lah. Sini meriah betul. Akibah, dekat sini pun cari emas juga. Woi, lawa tu. Ambil gambar kat sini. Lawa gila. Wah. Kasut. Ni dekat Senado Square dia ada buat decoration untuk Christmas. There's yang ruins tu dekat belakang lagi. Nanti kita pergi. Sekarang nak pergi ke Hotel Central dulu. Tengok. Ni ada dia punya souvenir, fridge magnet semua, kitchen. Nanti kita tengok. Wah. Yang ni style macam tiles. Ni macam ni. Yang tu yang macam besi-besi tu. Lawa. Lawa agak tu dia punya ni. Macam ni ha. Ni. Ni pun lawa. Kita beli dulu dekat sini. Harga dalam RM20 lah satu. Dia kalau harga Macau ni dia just bagi dua je. Dia dapat RM1. Yang belah-belah sana semua 38. Macam tu kan. Bagi dua lah RM20. Okey lah. Dia jenis yang cantiknya macam besi punya ni. Lawa. Ini adalah Hotel Central. Hotel Central ni dia dulu bangunan lama tau. Ni yang tempat judi dulu, zaman-zaman dulu lah. Ni yang paling hot lah kat sini. Tapi dah lama-lama tempat ni jadi abandoned. So ada business owner dekat sini, dia ambil hotel ni, dia buat jadi cantik-cantik. So tengok, dia
Dia punya lift pun dia buat ada jarum, macam zaman-zaman dulu punya. Actually aku lupa nak record yang staff hotel ni dia pakai baju ala-ala Ip Man. So kalau korang pergi ke hotel ni, korang akan rasa macam berada di zaman tu, macam dalam movie Ip Man tu. Now kita dah sampai dekat rooftop. Sini masuk free je tau. So boleh naik kat rooftop ni, dah ada cafe. So boleh tengok dekat sana. Dia punya view dia. Akiba. Oh, ini dah naik atas lah. Tengok view. Sana tu ada lagi. Sini pun ada. Dia ada macam platform dia. Korang boleh naik. Okay, naik kat platform ni. Alright, so korang boleh tengok view Bandar Macau. And dia ada macam tempat-tempat duduk ni tau. Aku tak tahu kafe dia buka ke tak. Jom. Wah, atas bangunan tu pun dia buat gambar Tengok. Nice view pagi-pagi ni. Kalau korang boleh tengok kat sana ada Senado Square tu. Ni dia. Kita akan pergi ke sana lah sekejap lagi. Daripada hotel ni jalan sampai sana. Okay, jom naik sini pula. Dia punya itu ada sungai. Nampak tak ada sungai tu? Kita duduk kat seberang sana lah. Nampak tu? Yang tu yang tempat mana ni Siapa yang kerja kat sana dah gegah lah guys. Sebab tu dia proud. Jadi reception ni pun proud. Sana lah. Ni adalah realiti kehidupan dekat Macau. Duduk macam ni lah. Sebab tu kat tempat kita orang duduk tadi tu tak ramai orang duduk. Kereta pun tak banyak. Tapi kat sini meriah. Toilet dia lawa weh. Shoot. Tempat kencing dia. Pintu dia pun. Daripada lift tadi tu pergi ke belah kanan ni, dia ada tempat untuk tengok history hotel ni tau. Ada restoration dia. Ni stage 6 ni dah siap lah. Ni gambar asal dia. Ni stage 1. Tengok keadaan hotel dia. Gambar lama. Ni yang dah siap. Ni adalah gambar lama zaman dulu. Boleh tengoklah ni. Wah, nice. Ni semua free tau. Naik atas tadi pun free. Boleh baca sejarah dia daripada tahun berapa, 1950. Okay guys, so tadi kita orang jalan dah dekat dalam hotel Central ni. Ni lawa gila. Sumpah kalau korang ada duit lebih boleh duduk sini lah. Yang ni memang tempat yang meriah lah kan. Tengok. Lepas tu makanan halal dia kat situ. Pergi kat sana. Dah ada satu kedai Indonesia yang halal. And belakang ni dah Senado Square dah. Nampak? Memang strategik kalau korang nak duduk di area Central Macau. Bangunan ni pun dia restore cantik. Maksud ni bangunan lama ni. Tengok dia buat macam ala-ala French macam tu kan. Cuaca dekat Macau untuk bulan Disember, aku datang 19 hari bulan. Dia punya cuaca dalam 22 macam tu kalau siang. Malam lebih kurang macam 18. So tak payah nak pakai baju yang tebal-tebal sangat. Jaket pun aku rasa tak payah kot. Macam sejuk-sejuk macam genting je. Tapi best. Dia tak berpeluh, sedap lah nak jalan kat luar. Okay, kita dah sampai ke Indo Park Curry House. Yang ni kita tengok dulu. Harga dia berapa ni? Semalam mahal betul. Tapi semalam tu dekat tempat yang mahal lah. Ni kita tengok. Halal. Okay. So, harga dia separuh lah daripada semalam punya. Ni ada set lagi. Nasi putih, curry chicken, air. Ni air dia.
Apa nak air pun? Air panas. Untuk ringgit, nak convert ringgit lagi separuh je. Bagi 2. Okey lah. Okey, so kita punya makanan dah sampai. Ni kena minta sambal lebih ni. Ni kita order 3. Sedap lah. Banyak yang nasi. Ni you order apa? Chicken curry. Curry. Curry dengan nasi putih. Udah chicken noodle. Maybe they don't eat spicy lemak. Tak pedas eh? Chinese style. Chinese lah. Tapi sedap lah. I suka. Nanti kita makan chicken curry. Okay? Nasi dia banyak-banyak. Sedap. Rasa Dia macam Indian curry. Indian curry. Okay, kita nak makan dia punya ayam penyet. Okay, ayam dia. Ayam dia besar kan? Kita ambil sambal dia. Sedap. Ayam dia sedap. Sambal pun sedap. Rasa macam Indonesia punya tempe dia. Sedap. Okay, so tadi kita dah makan dah dekat kedai ni, Indo Park Curry House. Makanan dia ada makanan Indonesia, ada makanan Pakistan juga. Memang sedap. Dia punya tadi kita orang order apa? Ayam penyet. Ayam penyet tu okey. Dia punya ayam dia besar, sedap. Lepas tu dia buat garing-garing tau, panas-panas. Itu memang best. Lepas tu dia punya curry tu sedap juga, curry ayam. And then dia ada juga dia punya mi tadi. Oh, semua best. Dia punya harga pun cukup murah and ada sekali dengan air. Okay, so kita pergi jalan pula dekat Senado Square. So kita patah balik kat Christmas punya decoration ni. Kat situ macam ada mall. Lepas tu nanti kita nak pergi ke sana. Tadi kita orang beli kitchen kat luar tu, dia mahal tau. Yang ni ada kedai kitchen ni kat dalam sikit, dia murah banyak. Betul-betul dekat sebelah ni. Okay, jom kita nak jalan ke sana. Tu tengok tu, ada Santa tengah nak masuk bangunan. And dia punya decoration bunga dia lawa tau. Aku je nak jalan, lekat lagi 2 orang ni dekat kedai souvenir. Tapi yang bagusnya souvenir dia dah letak harga siap-siap tau. Nampak? Letak harga siap-siap dah. So korang takkan kena scamnya. Dia buat tempat ni as tempat yang historical, tapi kau tengok ada jual jam, ada Adidas, ada Swatch. Yang ni ada jual brandednya brand Prada semua. Ada kedai makeup. Yang menariknya dekat kawasan ni, suasana dia macam ni lah. Korang boleh tengok banyak bangunan tinggalan penjajah Portugis pada zaman dulu. Sepanjang perjalanan dari Senado Square ke St. Paul Ruins, korang boleh tengok banyak kedai-kedai berjenama yang ada kat situ. Akiba, best ke? Mall yang open space. Macam dekat Korea kan? Bagusnya, dia ada tunjuk sign-sign ni tau, korang nak pergi mana. Cathedral pergi sana. Yang ni kita pergi sana. Okey, kita nak pergi naik ke atas sana. Ramainya orang. Tapi orang yang datang kat sini semua style-style lah. Akiba. Okey, kita dah sampai dah dekat sini. Ni ada apa? St. Paul Ruins.
Okey lah, dah sampai sini cukup lah. Malas nak naik tangga tu. Ramai gila. Nasib baik dah makan. Ramai gila orang kat belakang tu. Mak mertua aku kata macam buat umrah. Selesai jalan-jalan dekat Senado Square tadi, kita orang pergi balik ambil shuttle dekat tempat yang dia turunkan kita tu. So sekarang kita nak balik ke hotel, nak refresh, rehat sekejap. Lepas tu malam kita akan keluar ke Venetian dan Parisian. Tadi kita orang daripada hotel kita ambil bas pergi ke Galaxy. Sebab dia kata daripada Galaxy ada free shuttle untuk pergi ke Parisian. Sekali bila sampai dekat Galaxy Crystal Lobby, dia kata jalan je. Tapi memang betul dekat je. Cuma sebab ada orang tua kan, so nak sesakan orang lah, tak nak bagi orang penat. So tadi kita orang ambil taksi, kita orang kata dia nak pergi Parisian. Dia kata okey. Bila dia bawa, sekali dia berhentikan kita orang dekat Venetian. Aku nak cakap lebih-lebih pun orang dia tak faham English. Satu benda yang korang kena tahulah, orang kat sini dia tak pandai English sangat. So susah sikit untuk communicate, especially driver taxi lah. Orang susah nak cakap English. So korang kena check jalan lah buat translation ke apa ke. Translation pun dia kena yang tulisan Cina tu, dia tak boleh tulisan yang ABC. So sekarang ni kita orang jalan je dekat Venetian. Dah sampai dah, kita akan tengok ke Grand Canal nanti. Itu dia punya kasino, so kita kena naik escalator. Inilah view daripada luar kasino. Korang boleh nampak sikit-sikit lah macam ni. Tapi kita orang tak pernah masuk pun dalam kasino ni sebab banyak lagi benda menarik yang boleh kita lawati dekat sini. Wah, ada awan lah. Walaupun sekarang ni malam, tapi dia buat ceiling dia ni macam awan tau. Ada Jo Malone punya Christmas tree lagi. Awak gila weh. Orang duk cari dia. Sekarang dia duduk kat tiang ni nak tunggu orang ambil gambar dia. Ni nampak tu. Ini dia punya bangunan kat sini. Decoration lah. Wow. Ada gambar romantik lah Venetian kan. Ni dia ada tangga ni tau. Nak feeling. Cantik lah ni. Gondola lagi. Dah jadi star lah ni. Oh yo, 3 kamera tu. Ini memang spot orang ambil gambar. Ni lagi 2 orang ni. Kita dah kat depan dah, dekat belakang lagi ambil gambar. Gambar. Ini semua indoor tau. Nampak tak awan dia? Macam kita jalan dekat luar, seolah-olah dekat Itali lah. Tapi memang lawa lah kawasan ni. Aku beli kasut ni. Wow. Murah lah. Dekat sini dia dah ada 20%. Lepas tu beli 2 ada 20% lagi. Aku beli yang ni. Lawa gila. Dekat sini banyak kasut yang tak masuk Malaysia tau. Ni kasut ni. Lawa gila. Dia fitted pun ada. Polo. Apa lagi? Tapi aku beli kat Nike ni murah gila. Pakcik pun dapat satu. Datuk. Tumi ada. Kita nak pergi ke The Parisian Macau. So just follow the signage lah. Dia kata pergi depan lagi. Akibar.
Gila guys, LV kat sini. Lepas tu ni adalah bridge nak pergi ke The Parisian. Bridge ni pun dia buat LV punya style. Dia buat dia punya iklan kat sini. Wow. Ambil gambar dulu. Sepanjang-panjang bridge ni dia buat LV punya style. Wow. Ambil gambar dulu. Okay, so sekarang ni kita ada Parisian. Jom to the Parisian. Oh, dah nampak dah. Tu ada. Kau tengok dia buat ni lift ni warna gold. Lepas tu dia ada macam jarum kat situ, macam lift lama. Lawa. Tapi untuk ke Eiffel Tower kita kena naik atas. Okay, so dia ada tunjuk Eiffel Tower dekat sini. Eiffel Tower. Tapi ni kedai. Betul ke ni? Bila korang jumpa sejenis shop Eiffel Tower, korang pergi kat sebelah kiri dia, ada satu lorong untuk masuk kat situ. Dia ada tulis Eiffel Tower Entrance. So daripada situ korang just masuk and naik satu escalator. Actually korang kena lalu ticketing counter dia tau. Diorang akan ambil gambar dekat situ, and then lalu je depan ticketing counter tu, diorang tak akan suruh korang bayar unless korang nak naik Eiffel Tower tu ke viewing deck yang lebih tinggi. Kalau nak tengok dekat kita orang punya tempat ni, tak perlu bayar apa-apa. Fuyo. Jom. Walaupun tak pernah sampai Paris, tapi kita dah sampai Eiffel Tower dulu. Dekat situ ada Londoner. Ni Londoner. So sini dah Paris. Lawa siut. Ini Eiffel Tower. Lepas tu dekat sini ada London Big Ben. Lawa. Tapi nak pergi sana jauh. Kat sini je lah. Oh, ada apa tu? Drone. Ada drone. Memang best lepak kat atas ni dengan angin yang sejuk. So kita orang lepak dalam 15 ke 20 minit jugalah ambil gambar dekat sini. Nak tunggu sampai Paris tak tahu lagi bila. So kita orang layan je lah. So kalau korang lalu tadi dekat entrance tu, dia ada satu tiket booth tau. Tapi tiket tu korang kena beli kalau korang nak naik atas sana, naik lift. Kalau nak ambil gambar dekat sini je, ni tak ada masalah, ni semua free. Okay, so kalau korang datang, korang just tengok video ni macam aku tunjuk tadi. So itu je yang kita jalan untuk hari kedua dekat Macau. Esok kita akan pergi half day dekat Hong Kong. And then next day kita akan pergi ke Guangzhou. So kalau korang suka dengan video ni, sila komen, like and subscribe. Peace out. Jom. Dia punya bau dia lebih kurang macam bau jeti dekat Penang lah. Bau-bau air masin. Okay, kita dah pergi ke level untuk ambil taksi. Alright, makanan dah sampai. So ni orang Malaysia juga. Malaysia nak tolong kita. Kita pergi sana. Okay, tengok dia punya view. It's nice. Wah, kat sini sejuk weh. Nampak lah bandar-bandar Hong Kong kat sini.